Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, straight to the point, terus. Yang ketiga adalah orang suka membaca Al-Fatihah dengan sambung-sambung, dengan menggunakan alasan kata imam-imam Mekah, imam Madinah, semua sambung-sambung. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, saya sebut betul tau. Saya tak menyalahkan nak sambung. Tapi kalau sambung dengan ilmu, bagus. Sambung baca salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Baru duk kata sedap, tak baca tak sedap, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Mesti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dinas siratal mustaqim. Jadi pesanan saya, Nabi SAW baca putus-putus berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mulia, diriwayatkan daripada para sahabat mengatakan Nabi baca Al-Quran putus-putus. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cumanya berdasarkan kepada pendapat yang saya dengar daripada Tuan Guru, yang saya baca dalam kitab dan juga dengar ceramah daripada Tuan Guru Ustaz Arundin, mengatakan bahawa boleh baca ketika semayang tarawih baca sambung, tidak menjadi kesalahan. Boleh? Clear? Selesai? Baik, sekarang kita akan buka kepada pemanggil. Siapa yang ingin berinteraksi dengan kita membaca Al-Quran melalui talian kita? Boleh? Kita ada seorang pemanggil. Nanti dulu, jangan buka lagi. Saya nak jalan sekejap dulu. Nak duduk dekat Quran baru boleh. Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Silakan kepada pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Macam mana? Okey, tak ada lagi. Malu. Jangan malu baca Quran. Oh, sebelum tu saya tanya, tolong sidang penonton sekalian, jangan malu ketika membaca Al-Quran. Salah. Nak buat macam mana salah? Terimalah kesalahan kita. Perbaiki. Kalau kita tak perbaiki, sampai bila nak betul? Boleh? Baik, sementara tunggu pemanggil, saya nak baca dulu sebagai panduan untuk kita semua. Boleh? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Oh, sekejap. Saya teringat. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Sekejap. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Ya, siapa di sana? Oh, terlalu jauh lah suara. Tak dengar lah kita dalam sini. Siapa ya di sana? Sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Sofia Abdullah berkata, bukan? Ya, Sofia Abdullah. Boleh silakan pendengar bacaan kita. Okey, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kena suruh baca Al-Fatihah betul-betul. Alah, kesian Puan. Baca kuat sikit boleh Puan? Kena baca apa dua. Okey. Tak dapat. Okey, minta ampun, minta maaf. Kita cuba sekali lagi. Puan, silakan. Saya dengar tadi Puan Sofia Tan Abdullah. Kena bagi laluan kepada dia. Cuba dapatkan juga kawan-kawan supaya orang yang baru peluk Islam boleh baca. Bagi, okey? Kita cuba. Bagi laluan. Biasalah, teknikal. Ini kelemahan manusia. Apapun Allah, ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah urusan kami dan lancarkanlah program ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Tak apa, kita teruskan. Jangan, semua dah jadi macam ni. Relax, jangan takut. Tenang. Baik, kita baca dulu. Sambung. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, tadi sebelum saya jalan saya tersempat ke link tengok saat dekat Facebook ada orang tanya apakah kaifiat surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah salah satu kaifiatnya ialah kita terima pemanggil dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, kenapa Puan? Suara Puan terlalu jauh. Okey, tak berjaya juga tembus. Masya Allah, tabarakallah. Tak apa, nanti insya Allah saya sendiri akan telefon Puan ni, akan baca sekali dengan dia dalam telefon insya Allah. Okey, baik. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, tak apa, jangan risau. Puan, jangan risau Puan. Sekejap lagi habis program insya Allah saya sendiri akan telefon Puan sendiri. Okey, baik. Kaifiat surah Al-Fatihah salah satunya ialah Nabi sebut di dalam hadis Nabi SAW yang mulia, surah Al-Fatihah mempunyai banyak nama. Salah satunya adalah syifa, sebagai penyembuh. Bagi kita tak tahu nak baca macam mana ni, Allah sakit ni nak baca surah apa ni, nak baca selawat syifa tak tahu, nak baca apa, nak baca doa tak tahu. Baca surah Al-Fatihah, tapi dengan syarat mesti baca bertajwid, mesti baca betul, jangan sambung ikut dan jangan berhenti ikut tak ada nafas. Boleh? Baca elok-elok, insya-Allah dia menjadi ubat. Kerana inilah yang diamalkan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW. Boleh? Boleh? Baik. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, tak apa, dalam ruangan yang ada, siapa yang nak kontak kita boleh cuba di talian 0322602411 ataupun 0322601610. Boleh? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, saya nak ulang balik untuk surah Al-Fatihah, saya sebut balik. Oh, sebelum tu saya nak ulang dengan sidang penonton. Baik, kesalahan yang kerap kali berlaku ada 3 kita sebut. Kesalahan yang pertama apa dia? Jangan keliru, sekali lagi. Kesalahan yang pertama apa dia? Baik, kesalahan yang pertama ialah berhenti. Tak betul berhenti. Okey, kita cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terima pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan? Ya. Puan? Ya. Oh, tak dapat lagi lah. Lain kesian kat Puan ni. Kan, kesian. Tak apalah, insyaAllah kita cuba tembus. Kita cuba call Puan tu lepas ni, insyaAllah. Saya akan call Puan tu sendiri. Jangan risau. Baik. Sidang penonton yang saya kata, biasalah, inilah yang dikatakan manusia. Manusia Ustaz ke Don, mana pun mesti surah apa? Al-Fatihah. Allahus Samad. Allahus Samad. Kepada Allah lah yang bergantung segala-gala perkara. Kita akan belajar dalam fardu ain nanti esok hari insya-Allah berkaitan dengan perkara ni. Dia semua bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi jalan. Buatlah macam mana pun. Tak jadi juga sidang penonton yang saya kasih sekalian. Betul? Tak apa, insya-Allah kita ikhlaskan hati kita belajar, ikhlaskan hati menyampai, ikhlaskan hati untuk bertanya dan memanggil. Insya-Allah kita ada lepas ni. Jangan risau. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kat mana tahu tadi saya dah lupa. Baik, okey, saya dah ingat, saya nak sebut berkaitan dengan kesalahan yang pertama apa dia? Ya, kesalahan dia berhenti, tidak tarik nafas. Maka tolong baca dengan menarik nafas. Kesalahan yang kedua apa dia? Kesalahan menukar huruf di dalam surah Al-Fatihah. Jangan tukar huruf. Caranya ialah bacalah dalam buku-buku dan praktiklah dengan cara membaca bersama guru-guru anda. Baca dengan guru, talaqi dengan guru talaqi bahasa Arab.
Maksud dia berjumpa. Berjumpa tu maksud kata duduk lutut bertemu lutut dengan guru kita, kita baca. Boleh. Yang ketiga, dalam masa yang sama kita doa lah supaya pemanggil tadi dapat panggil kita, dapat tembus kita, dapat buat seberjayanya. Bolehlah semua tolong doa bagi berjaya, insya-Allah. Baik. Yang ketiga, kalau tidak ada nafas jangan baca, sambung. Okey. Tinggal 2 minit lagi untuk kita habis kerancangan kita ini. Tapi sidang penonton sekalian, jangan risau. Memang sebenarnya selalu orang tanya, kenapa buat 30 minit saja? Jangan marah TV cerah tau. Sebenarnya kita memang sengaja buat 30 minit supaya kita nak beritahu, belajar agama tidak lama. Belajar agama tidak lama. Tetapi inilah yang akan membawakan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis Nabi yang mulia, 3 benda akan mengiringi kita ke kubur, tapi satu saja yang akan tinggal. Yang mengiringi kita harta benda kita, kereta kita bawa. Yang kedua yang mengiringi kita anak pinak kita, dan yang mengiringi kita amalan kita. Tetapi anak pinak dan juga harta benda semua akan balik, semua tak ada apa. Yang tinggal bersama kita amalan. Dan amalan yang 30 minit Ustaz Don inilah insya-Allah yang akan menjadi bekal kepada kita untuk menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Insya-Allah esok kita akan bertemu lagi, tetapi dalam solat fardu ain. Dan ingat, jangan mengaji hari ini sahaja, jangan berhenti hari ini saja. Amalkan selepas ini, amalkan di dalam sembahyang, amalkan ketika kita nak melakukan apa-apa kerja dengan bacaan bertajwid. Boleh? InsyaAllah kita akan jumpa lagi kita akan jumpa lagi dalam waktu yang sama untuk belajar tajwid pada hari Selasa 10.30 malam dalam rancangan 30 minit Ustaz Don. Terima kasih kerana sentiasa mendoakan kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik. Jadilah waktunya iqamah minit lagi. Waktunya iqamah minit lagi. Contohnya waktu iqamah selepas azan iqamah. Jadi itulah kena berhati-hati pakai serikata Melayu Autojana. Okey, Melayu Autojana. Tiba-tiba 30 minit Ustaz Don kena bayar, kena selepas ini 30 minit Ustaz Don kita serikata Melayu Autojana, kena pakai serikata bahasa Melayu Autojana. Okey, kesian ya kepada saya sekalian, kena tinggal 30 saat lagi, kena saya kata patut lagi. Saya akhiri sekian. Ya Allah, mudahkan kita doakan, kita kurangkan tasbih kafarah surah Al-As. Subhanakallahumma. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.